ada orang ibadah yang selari dengan sunnah Nabi SAW, berusaha menghidupkan sunnah Nabi SAW, ternyata terhalang dan ada orang yang happy, maknanya ia satu geng dengan Abu Jahal. Dan kalau ada orang yang suka mengganggu orang lain ibadah, bermakna ia adalah satu geng dengan Abu Jahal. Ada tak orang ganggu solat? Jemaah, kita dilarang dalam Islam mengganggu orang solat, mengganggu orang ibadah, walaupun kita tengah ibadah. Walaupun kita tengah ibadah. Itu sebabnya bagi para imam, kena arif. Jangan, tak cukup hanya dengan bacaan Quran yang bagus, suara yang sedap, makharijul huruf yang bagus. Bukan cukup dengan itu. Kena faham tentang fikih, bagaimana jadi imam. Ni kadang segelintir tuan imam ketika lepas solat, dia egois. Dia selfish. Yang tahu dia je. Dia tak tahu jemaah lain. Kadang-kadang lepas solat dia baca apa? La ilaha illallah, la ilah. Tu orang tu tengah solat tu. Di belakang tengah ada masbuk. Kadang-kadang dia baca zikir kuat-kuat yang menyebabkan apa? Orang yang masbuk tadi baca Al-Fatihah terbalik-balik. Orang Al-Fatihahnya, Al-Fatihah kan rukun tu. Dia kata la solat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tak sah solat orang yang tak baca Al-Fatihah. Orang dah baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Patutnya ihdinas siratal mustaqim. Dia nak baca ihdinas sirat, orang tu baca subhanallah ihdinas subhanallah. Terikut dengan zikirnya imam. Dan berapa banyak para makmum yang terbalik-balik baca Al-Fatihah. Kadang-kadang tak settle Al-Fatihah kerana terikut bacaan imam. Itu imam tu perlu arif. Imam tu perlu arif. Jadi bukan hanya sekedar pandai baca Quran, sedap suara, tapi dia arif macam mana dia menjadi imam. Dia kena tengok. Itu sebabnya di antara sunnah Nabi SAW, selepas solat, Nabi macam mana? Nabi menghadap ke makmum. Jadi contoh ni, dia bisa ni menghadap kiblat, lepas solat Nabi menghadap ke makmum supaya dia tengok macam mana keadaan makmum. Ini kadang tak macam tu. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dia situ je. La ilaha illallah, la ilah. Dia tak tahu makmum ada berapa banyak di belakang yang terganggu solat. Mungkin perkara ini nampak simple, nampak ringan, tapi ingat apa yang kita buat akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat. Akan disoal. Tiada satu pun tindakan kita di dunia, tiada satu pun ucapan kita di dunia, melainkan semuanya akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik ataupun yang tak baik akan disoal dan akan dipertontonkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kalian akan dikhabarkan atas apa yang pernah kalian buat. Walaupun kita dah lupa, tapi Allah tak pernah lupa. Allah ceritakan semuanya. Jadi jangan ganggu orang solat. Orang yang suka mengganggu solat, maka dia adalah satu geng dengan Abu Jahal.